Cara lelaki ini layan jurutol raih kecaman ramai. Dah. Oh, kena tas sendiri. Bukan ni ke tukar pekerja ke? Sebagai tukar pekerja tu, dia kena tas. Baru-baru ini tular di media sosial satu video yang memaparkan seorang pemandu lelaki menyangka bahawa menyentuh kat touch and go pada mesin pengimbas adalah sebahagian daripada tugas jurutol. Menerusi hantaran video yang dimaknai di akaun TikTok pemandu itu sendiri, dia juga berasa bengang apabila seorang jurutol wanita enggan membantunya menyentuhkan kad. Kejadian dipercayai berlaku selepas lelaki terbabit tidak menyediakan baki duit yang mencukupi di dalam kad touch and go miliknya menyebabkan dia tidak dapat melepasi palang tol. Susulan itu dia diminta oleh seorang lelaki untuk turun daripada kenderaan dan menambah nilai kad terbabit secara sendiri, namun dia enggan melakukannya kerana mendakwa boleh mendatangkan bahaya. Bagaimanapun, dia sebaliknya mengarahkan pula jurutol berkenaan untuk menyentuh kad terbabit di mesin pengimbas. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata pengguna media sosial memberi kecaman kepada lelaki terbabit kerana sikapnya ketika melayani jurutol wanita itu. Bang. Bang, mana boleh saya turun bang? Lok mana ni bang? Pemandu tak boleh turun bang. Nanti bahaya kena langgar dengan lori apa semua kat belakang ni. Pekerja, ni tukar pekerja bang. Bang. Ni. Sebaik akak ni baik. Sebaik akak. Kalau atas. Dah. Oh, kena tas sendiri. Bukan ni ke tukar pekerja ke? Sebagai tukar pekerja tu dia kena tas. Bukan pemandu yang nak kena tas. Bahaya. Kita viral terus. Aku itu hari top up kan. Tak ada lah, tak masuk lah. Mana lah? Bang, saya nak tanya itu hari. Dia top up dekat tu mana kan? Tak ada bang, tiba-tiba tak ada. Tak masuk. Kenapa? Dia dapat dekat depan. Tak apa, tak masuk. Tak boleh cek sistem tadi. Sistem tak boleh cek. Tak boleh cek bang. Tak boleh cek lah. Tak pergi sana, kita pergi sana. Memang tak boleh cek dah tu. Tak boleh cek, kena bayar. Aduh. Tak boleh tas. Macam ni. Kita viral je lah. Aduh, susah lah macam ni. Tengok, nak tas pun tak boleh bang. Kenapa ni? Aduh. Sudah. IC baru. Nak tas pun tak boleh ni. Tak, saya kata IC lain. Yang semalam dia dapat tu tak boleh. Aduh, tak apa. Kalau macam tu, viral je lah. Aduh.